Kali yang terbaru, pihak Iran telah hantarkan akan beberapa soruh ataupun cerwak menuju kepada Israeliah, membawa jadi kerusakan dengan sangat berat pada tanggal 19 bulan 3 tahun 20 ni. Apakah maklumat dengan secara lanjutnya? Bersamalah saudara-saudara, ibu bapa, ikuti di dalam video ni. Salam hormat, salam bahagia kepada saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa yang ikuti bersama di dalam saluran YouTube FC Cinta Nabi dan juga page yang bernama Saya Yi. Hari ini saya dapat maklumat pada waktu semalam lagi, cuma tidak ada masa untuk beri laporan dan khabar maklumat yang terbaru kepada anda. Maka di seketika ni saya ambil kesempatan untuk beri tahu kepada saudara. Sebelum daripada tu, kita nak bagi tahu perkenaan dengan malam ni tu kita ada nak tengok anak bulan berkenaan dengan satu Syawal ataupun kita nak merayakan Aidilfitri pada hari Jumaat tu. Maka pihak kerajaan Thai telah beri perkenaan sekiranya kalau nampak anak bulan pada malam Jumaat, begitu juga pihak Samnat Culayat Menteri itu telah berkata kalau nampak anak bulan pada malam Jumaat tu bermakna kata hari Jumaat tu adalah raya sebagai satu hari bulan Syawal dikatakan Aidilfitri. Dan juga tak ada hari cuti adalah kalau raya hari Jumaat kerana hari Sabtu Ahad tu cuti biasa dah. Kalau nampak pada malam Jumaat tu. Ana kata hari Jumaat raya lepas raya tu pihak kerajaan tak ada cuti ke apalah, Sabtu Ahad tu hak cuti biasa dah. Tetapi sekiranya pada malam Jumaat tu petang Khamis malam Jumaat tu tak lihat tak nampak anak bulan, maka kita beraya pada hari Sabtu. Sekiranya kalau raya tu pada hari Sabtu, Sabtu Ahad, hari Senin tu pihak kerajaan Thai tu beri hari cuti pula dalam 5 wilayah ni. Orang panggil cuti pada hari Senin tu. Beri cuti lagi tambah satu hari lagi pada hari Senin itu. Itu maklumat yang saya nak sepitah lalu berkenaan dengan hal tu. Seterusnya kita pergi kepada pertikaian yang masih berhangat lagi, yang masih duk hangat lagi. Pihak Iran tak berhenti-berhenti buat pertindakan. Kerana Iran learning orang panggil dia duk buat pertikaian ataupun songkram Kuan Persat. Lagu mana sebelum daripada kita nak pergi perkenaan dengan kemapuhan yang telah ada di Israeliah pada hari ini tu, kita pergi tahu perkenaan dengan pertikaian yang merosakkan otak ataupun Kuan Persat. Orang panggil Kalayut ataupun psikologi. Pihak Iran saat ni tu tak berhenti buat pertindakan, tapi sekarang learning dia tak bertindak berderet-deret banyak dak. Sekaligus gitu dak. Cuma dia buat jari-jari 2 3 4 je hantar lagi 2 3 buah. 2 3 4 je hantar lagi 2 3 4 buah. Buat apa? Supaya nak beri sakit kepala orang-orang yang ada dalam Israeliah. Buat kenapa? Karena kalau hantar grup gitu, orang panggil tak ada sakit kepala mana. Masuk duduk lubang pada tu, lebih pada lung lepai ataupun tempat penyelamatan di bawah lubang tanah tu mari boleh duduk lama luar. Maka training dia hantar 2 3 4 je sebuah 2 buah, 2 3 4 je sebuah 2 buah. Dia memasuk lubang baru tu luar, mari pula lari pula masuk lubang. Masuk lubang pergi tempat ambil penyelamatan. Masuk pergi bo Iran berde masuk, pakat lari masuk tempat keselamatan di dalam lubang tanah. Ada sejer wajib pakat tu baik. Bo tu baik tu Iran berde pula lari masuk le lubang pula. Jadi pecah urat kepala. Lepas itu kena duk lari semua. Tak ada nak nyawa dak. Selalu itulah dia tukar Kalayut pada hari ni tu. Maka pada waktu semalam tadi tu, orang panggil dia kata nak sambut raya lah. Seolah kata gitulah lah sekira. Tapi di negara Arab pun semalam tengok anak bulan tak nampak dak. Maka tak raya lagi lah. Lalu tu pada waktu semalam dia kata nak sambut raya, dia hantar pergi beberapa tempat di dalam Israeliah akan beberapa soruh hak Iran
Yang pertama kali dia hantar pergi di kawasan Baitul Hawa dah. Di satu kawasan di dalam negara atau tempat rapasan hak bumi Palestin yang dirapahkan oleh Israiliyah. Dan satu lagi dia hantar pula suruh pergi kepada tempat stesen kereta api di dalam Tel Aviv ataupun Tel Aviv dah. Membawa ke stesen kereta api Taidin. Ada yang ada di bawah tanah tu rosak yang sangat berat lah pada hari ini tu, dan beberapa puluh orang yang sakit dan juga ada kerosakan yang begitu berat di dalam bawah tanah ataupun di stesen kereta api di Tel Aviv ataupun Tel Aviv tu. Itu maklumat-maklumat yang saya dapat daripada Al Jazeera. Dan satu maklumat lagi yang telah mengeluarkan oleh Jazeera bahawasanya dia hantar pergi pula di Baitul Hawa. Kalau mengikut laporan daripada berita hak Israel sendiri, dia kata sekarang learning tu Baitul Hawa tu ada kematian, ada mapuh. Kalau mengikut daripada laporan yang terbaru hak Israiliyah saat itu, 4 orang dah hak mapuh di kawasan Baitul Hawa, dan juga beberapa puluh orang hak jadi sakit, cacat dan cedera daripada penduduk-penduduk yang ada di kawasan itu. Itulah maklumat ringkasan bagi saudara-saudara yang ikuti bersama. Dan seterusnya kita pergi kepada Laut Sepik, iaitu di Hormuz. Berkenaan dengan Hormuz sekarang learning tu, tak ada siapa nak masuk pergi clear ataupun pergi buat cerca dan berkecek berkenaan masalah Iran duk buat halangi di Laut Sepik Hormuz tu. Maka pihak Amerika Syarikat minta bantuan beberapa hari kemarin terhadap Anggerik, Jerman dan Perancis dan sebagainya, negara-negara yang duduk di bawah jagaan NATO. Maka puak-puak NATO tak ada siapa sokong untuk nak pergi kecek berkenaan dengan hal tu. Maka puak-puak NATO seolah-olah kata kelaning tu Bobby Trump saat itu tidak ada lah orang nak pergi sokong ke dia, walaupun dia tu sebagai orang yang hebat dah ataupun negara yang kuat lah di dalam segi pihak dunia dah, pihak dunia, negara-negara semua pihak kata dia tu kuat, maka boleh tahulah kata dia saat itu lemah dan doih pada waktu sekarang. Maka pihak orang-orang hadap bergantung dengan dia tu dan learning tu tak ada siapa nak beri bantuan dan tolong nak kecek berkenaan dengan hal tu. Pakat lari diri masing-masing hingga sekarang Bobby Trump tu terik urat tekak dan terik urat kening dah. Ada pun terik urat dahi dah duk serabut kerana gugu orang-orang hak dia duk harap tu pakat lari hundur diri daripada Bobby Trump belaka. Oleh kerana demo tak lawan dah nak buat kecek dengan Iran dan juga nak buat bertikai dengan Iran. Hanya Bobby Trump hak kurang sempurna ni ya duk kacau dah. Pahala ning tu dia nak mengaku kalah ataupun dia nak tak say nak lepas gitu, dia takut punah jihad ataupun punah standard dia dah. Kredit dia tu duk molek ke dulu gitu. Negara Amerika Syarikat ni, maka nak berhenti dengan begitu malu ke dunia, seolah kata gitulah. Maka duk kacau tak gerak juga. Lalu sahabat itulah kata dia tu akhir mungkin tu dah pecah berat kepala juga serabut kerana NATO semua tu tak ada siapa wani sanggup untuk nak bersama dengan dia. Itulah maklumat yang saya nak beritahu kepada saudara yang ikuti bersama. Sekiranya ada maklumat yang terbaru, saya akan sampaikan. Sekadar ni dulu.